Hai, Assalamualaikum semua. Cik Nah di sini. Amboi. Macam-macam hadiah kamu nak bagi kat cikgu. Sampai berbakul-bakul bawa. Sebenarnya kan, sempena Hari Guru ni bukan hadiah mahal-mahal yang cikgu impikan. Cukuplah sekadar ingatan dan doa daripada kamu. Hadiah termahal seorang cikgu daripada murid-murid ialah apabila anak-anak murid mendengar kata dan menjadi anak yang baik dan murid yang berjaya suatu hari nanti. Buat guru-guru semua, selamat Hari Guru. Cik Nah ucapkan kepada cikgu-cikgu SKRP yang telah banyak berjasa kepada anak-anak murid. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Semoga budi dan jasa guru-guru semua akan terbayar dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat Hari Guru, cikgu. Sayang cikgu.